Oh. Tadi sebut mungkin ada klien yang sakit and all that kan. You sakit, you nak guna duit EPF pun bukan 100%. Dan bukan senang pun nak buat keluar kan? Bukan. You kena proof inilah, proof itulah. You kena ada report ini, report itu. Dah lah. Dah lah sakit. Okey, betul. Nak tunggu dia approve pula. Proses nak mengeluarkan duit sendiri pun bukan senang sebenarnya Betul. kan? Tapi kalau ada takaful, that is your first defense. Your first defense so that you tak payah touch you punya EPF duit. So the salah faham yang ada di kalangan masyarakat sekarang is that I dah ada EPF, I tak payah carum takaful. Sedangkan mencarum takaful tu pun boleh dapat pelepasan cukai. Betul. Then that takaful, if you think about it, the takaful is to protect you from using your KWSP sebelum bersara. That one you are also making money in a sense. Sebab tadi kita kan sebut kalau 1 juta, kalau 600, 60,000. Okay lah, let's say to be fair, not everyone ada 1 juta lah dekat EPF. Mungkin ada 100,000. Maybe. Mungkin. You dah kerja 20 tahun mungkin. 100,000 tak kira banyak, tak kira kurang jugalah. Ada duit lah. Ada duit lah. 100,000. 6% dia bagi 6,000. 6,000. Itu 6,000. Betul lah. Betul lah. 6,000. Dibagi 12, 500 sebulan. 500 sebulan. It's actually more than what you pay for your takaful. Betul. For a normal 30 years old people maybe. Caruman dia. So bayangkan you kalau tak ada takaful and you are depending on your EPF solely sahaja. Then your EPF duit akan hilang. Bila EPF duit akan hilang, dia announce 10% pun tak ada you punya Tak ada. habuan. Apa pun tak ada.